Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Tetapi antara penyelesaiannya ibu-ibu para muslimat sekalian, Masya Allah, sebab dosa mengumpat ini dalam satu mafhum hadis Nabi lebih berat daripada zina, kerana zina dosa dengan Allah. Kalau mereka bertaubat maka selesai, Allah Maha Pengampun. Bertaubat nasuha, tinggal betul-betul zina tak buat dah ni, taubat nasuha sungguh-sungguh. Tetapi mengumpat ini dosa dengan manusia, maka kena settle dengan manusia. Dan kita boleh faham daripada hadis Nabi kan, mengumpat ni ibarat memakan bangkai, maksudnya mayat, bangkai saudara kita. Jadi di sana ada penyelesaian yang diberikan oleh para ulama. Pertama, kita buat sesuatu amal kebaikan, niatkan pahala untuk orang yang kita umpat. Antaranya sedekah. Contoh, bila kita sedekah, kita pun nak bagi, lepas tu kita sebut, ya Allah, pahala sedekah ini aku sedekahkan pahalanya kepada orang yang pernah aku zalimi. Buat umum macam tu je. Kalau nak sebut nama ramai-ramai yang kita umpat, tak balik kita. Ya Allah, pahala ni kepada sekian pula. Ya Allah, banyak lagi senarai ni orang ni aku ingat, ya Allah. Umum saja, dan kita sebut yang kita zalimi. Zalimi ni termasuk, mungkin ada orang yang kita ambil hak dia, orang yang kita umpat, orang yang kita buat kecil hati, umum. Supaya di akhirat kelak, ini hadis Nabi ya, susuli kejahatan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat akan delete keburukan yang kita buat. Faham ya? Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat akan delete keburukan yang kita buat. Mudah-mudahan pahala yang kita buat akan mendelete dosa yang kita buat. Maka perbanyakkan buat kebaikan dan niatkan kepada manusia, sebab kita ada masalah banyak dengan manusia. Dan mudah-mudahan di akhirat kelak bila dibangkitkan untuk dihisab, ketika itu ada orang nak menuntut daripada kita, sebab masa tu terbukalah cerita, dibukalah hijab oleh Allah tentang keadaan kita ngumpat dia. Si A pun nak tuntut daripada kita, lalu dibuka hijab yang lain, diberitakan kepadanya, ya aku dah beri pahala siap-siap di dunia dahulu. Maksudnya ketika itu kan memang nak pahala dosa je pertukaran. Jadi kita dah settle di dunia, kita dah selesai di dunia. Masya Allah, kita dah beri niatkan pahala itu di dunia, maka mudah-mudahan dia tak ambil pahala kita di akhirat kelak. Masya Allah, Alhamdulillah.